Okey. Oh, dia terkunci sendiri. Nak saya betulkan? Tak ada. Saya tunjuk terus lah cara nak betulkan kalau jadi lagi. Masuk dalam. Okay, saya masuk. Sini. Kalau tengok ni, dia ada garisan ni. So garisan ni, dia nak kena tegak macam ni. Supaya dia boleh keluar. Kalau tak macam ni, dia tak boleh keluar. Pusing macam ni pun dia tak keluar. So cara dia, tekan, pusing. Kasih dia lurus macam tu. Kalau dah lurus macam ni, dia boleh terbuka. Okay.